banyak ni batu karangnya. Inilah. Luarnya memang saya rasa lega sangat. Sakit. Tak, saya sakit dah lama, tapi yang betul-betul saya sakit mula bulan puasa. Saya punya sakit dia ibarat kita ambil pisau, kita toris dekat kita punya kulit. Itulah rasa kesakitan yang amat sangat. Orang cakap apa, menggelupur, menggetar, semualah sakit lah. Tak boleh nak kencing, tak boleh kita bayangkan kita tak boleh nak kencing kan. Inilah yang keluar daripada saya minum aloe vera lebih kurang 1 botol setengah. Malam masa sekarang saya sakit, pagi saya minum 1 cawan. Dalam keadaan sakit tu dalam pukul 10 lebih saya minum lagi setengah cawan. Tiba-tiba dia macam menendang tau. Saya rasa macam ada sesuatu yang keluar dekat saya punya kencing. Saya cuba keluarkan. Saya fikir-fikir rupanya ni batu karangnya. Inilah. Keluarnya memang saya rasa lega sangat. Ibarat apa, pahit yang muncul lah. Ya, inilah realiti yang saya sakit selama ni. Aduh, tak dapat nak bayangkan lah. Dia punya sakit ni. Itulah. Terima kasih lah. Dengan izin Allah, produk aloe vera saya minum ni dapat keluar yang saya sakit selama ni. Itu ya perkongsian saya yang saya alami selama ni lah.